Kuala Libun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tu saya minta maaf ada kelewatan sedikit sebab kita tadi membantu pas yang sebelah tu, sebab mereka sepatutnya trip mereka adalah Patani Hanyai, tapi disebabkan banjir besar dekat Hanyai yang separuh agak tenggelam, so jadinya diorang dah terpaksa keluar lah sebab kat Thailand pun tak boleh nak tanggung risiko, dia tak sanggup nak ambil risiko. Itu jadi kami membantu mereka mencari hotel lah tadi. Alhamdulillah lah, Allah permudahkan urusan. Dan kita pun Alhamdulillah dipermudahkan urusan. Saya rasa semua dah kenyang kan? Alhamdulillah. Itulah cuma kami je lah yang masih kelaparan ni. Kami tak sempat makan. Lapar ni. Nasi komok. Saya dah nasi pak kapau. Untungnya saya tak dapat. Itulah pasal beri tak ada. Okay, so Alhamdulillah kita dah selesai. Ada yang shopping dekat Arcade Niaga Padang Besar Malaysia. Dan Alhamdulillah juga ada yang dah bershopping dan berhabis duit di Padang Besar Thailand. InsyaAllah sekarang kita akan menuju perjalanan pulang ke Ipoh lah. Cuma tadi ada beberapa orang yang masih belum solat Zuhur dan Asar. So kita niatkan jamak takhir lah. InsyaAllah nanti kita akan berhenti dekat masjid. So nanti siapa yang nak solat, siapa yang nak mandi boleh tukar baju lah. Mungkin saya akan bagi masa dalam 2 jam. 2 jam. Tak ada mama dulu. Jangan tak dulu. Kamu nak baca. Jangan kosong. Tak ada. Apa ini dia? Pasal tak baca. Tak sebab yang gendam dengan kapur. Dia apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia punya santan sekilo-sekilo. Kejap Baru dia jangan bubuk kayu dan sumpah santan. Gula, kita jenis gula. Kita minta maaf, kita kena cari masjid lain. Kita dah sampai di Mesti Malaysia Perlis. So agak crowded lah. Agak crowded. Maaf ya. Okay, kita try ke dapur lah. Boleh? Saya cuba usahakan ya. Kalau nak buat yang lembik, Udang tak tahan bunyi. kalau bubuk kapur jadi macam Alhamdulillah. Saya bagi backup satu je. Masalahnya dia pun tidur. Tak apa, kita bagi dia ambil tenaga dulu. Lepas ni saya pula tidur.
buat awal lah. Nak tukar Kedah dulu ni. Dah sampai Kedah. Tanda dia sebelah sini, tempat wuduk dia bukan sini. So tanda sangat banyak. So better bagi orang yang nak solat dulu, baru yang mandi tu turun. Itu saya punya saranan dan cadangan lah. Harap Parlimen setuju lah ya. Bantah. Pak Leman setuju. Tapi disebabkan seorang je yang bantah, majoriti setuju, saya tak setuju lah. Pak Leman setuju. Bantah je. Yan ngoma. Ah. Tak mana terjadi. Oh, isap dia. Terus kat syurga. Kat syurga Pak Ari macam makan lagi. Happy-nya dapat mandi. Rasa macam yang dapat air. Ada dia punya nama dia. Masjid Ibnu Hashim Usbah. Ni boleh apa situ? Masjid Bani Hashim Karya Usbah. Terima kasih ya Allah. Okey je buat kita hebat kot. Mandi-mandi. Ni Tasik Darul Aman. Tasik Darul Aman aku tak payah bawa ni. Pergi pusing ni. Tasik Darul Aman. Yogi bawa ni ni bagi ni bagi pusing sana tu. Tasik Darul Aman. Cantik. Dia kalau petang-petang memang ramai orang ni. Jogging. Tasik Darul Aman. Cantik sekali. Taklah 9 ke 10 sampai ya. Memang petang penuh. Nampak tu kat tepi tu. Dia kalau petang sini memang penuh. Orang naik basikal. Penuh. Naik basikal, naik apa nama tu, pagi tu naik sampan. Ada orang mancing ke? Sampan tak boleh mancing. Ada masa-masa dah mancing, ada kena bayar berapa nanti. Mancing buat ikan mana ada dengan ayun. Ikan tak ada apa. Adalah. Mana boleh tak ada ikan? Ada pergi ya. Ada je. Nampak ramai orang. Tu yang nunggu nak naik tu. Naik bagi tu. Nunggu lagi tu. Nampak? Boleh nak belah.
Lagi ya? Lagi tak? Tak boleh lima. Tak pelak. Singgit. Duit tu. Bos RM2. Si bos. Tula. Singgit. Nak siapa nak makan ni tak siapa nak bayar kan nak belanja. Singgit. Ya, ya. Pakai sweater dah. Ni acik punya. Dia punya. Ada label kuning sini. Rojak Mak B ada tak? Mak B. Berapa? 10 yang besar. Rojak Mak B satu lah, Dik. Bagi satu rojak Mak B. Dah nak sampai dah. Tamat perjalanan kita nak balik dah. Dek angkat ah. Dek dah penuh dah atas. Dah sampai. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Bangun. Selamat pagi semua. Okey, pastikan tiada barang-barang yang tertinggal. Mana yang turun di sini? Masa saya dah.